Ini cara paling senang untuk awak install MT4 dalam VPS yang sama. Perhatikan dalam VPS ni dah ada MT4 yang pertama. Sekarang Cap akan tunjuk cara untuk install MT4 yang kedua dalam VPS yang sama. So dalam VPS ni awak just klik je folder and awak klik dekat local DC program file x86 and awak akan nampak folder Headway MT4 terminal. So right now awak just right click and click new and then click folder and create lagi satu Headway MT4 terminal. Masukkan kurungan 2. Okey, dah siap. So tutup kat sini. Pergi dekat installer MT4 awak. Biasanya ada di bahagian download. Double klik macam biasa. Run and klik setting dan tekan browse. Pilih Headway MT4 terminal kurungan 2 yang kita baru je cipta tadi. Tekan OK. Di program group masukkan juga kurungan 2 dan tekan next. Ok, dah selesai. Dekat sini di bawah ini kita ada 2 MT4. Satu MT4 yang dah sedia diinstall, satu lagi adalah MT4 yang kita baru sahaja install tadi. Selamat mencuba.